Sotong. Besar sotong ni. Gerabuk. Ikan ni pun besar-besar Ya, Tak pedas sangat. Tak pedas Budak sangat, boleh makan. Oh, letak atas daun pisang Ya, sebab nak bagi aroma. Oh, melimpah-limpah sambal ni. Kenapa kita balut ni? Supaya dia tak terbuka. Potong atas daun pisang supaya jangan hitam. Kita kelah dah, supaya senang nak makan. Kalau kerang ni kita tak tunggu lama-lama. Dia lama jadi tak sedap. Dia makan bakar ni dia pukul berapa ni? Kita start dari pukul 11.30 sampai pukul 10 malam. Pagi pun ada bakar? Pagi pun dah ada. Pagi pun ada Sebab orang dah banyak cari ikan bakar pagi-pagi. Oi, sini pun ada colek Ada colek lah. Oh, colek pun ada. Apa yang special ni? Colek ni? Banyak benda special. Banyak yang special ni. Kita potong-potong, kita letak sayur dan kita bagi sos manis. Sos manis? Ya. Wah, apa ni dik? Daging bakar batang pinang. Wow, daging bakar ni boleh rasa perapan dia yang kuat. Daging dia manis dan tak liat. Sedap beh. Bakar-bakar kat sini memang terbaik. Dibakar cantik, sotong dia tak kenyal. Ikan siakap pun isi lembut. Berjus tak kering langsung. Paling apa itu suka sambal kat sini. Bukan jenis sambal pedas menyengat. Lemak, manis, cukup rasa. Sesuai untuk semua golongan. Nak pedas dan lebih kek, makan dengan air asam dan sambal kicap. Boleh buat tambah nasi berkali-kali. Makan pula cuaca panas, minumlah air soda herbs ni. Segar, refreshing. Kalau korang mencari tempat makan yang best, vibe suasana hutan, boleh cuba sini.